Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video ni saya ada dua kisah. Tapi kedua-dua kisah ni berlaku di tempat yang sama. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Seperti mana yang diberitahu awal tadi, kedua-dua kisah yang akan saya ceritakan dalam video ni berlaku di tempat yang sama, ataupun lebih tepatnya berlaku di rumah yang sama. Kisah yang akan saya bawakan dalam video ni berlaku di sebuah rumah yang besar, agak besar lah. Rumah ni dia taraf villa ataupun banglo yang terletak di Taiping, Perak. Villa ataupun banglo ni dia agak terkenal di negeri Perak, di Taiping, dan dikenali sebagai Villa Sangkuriang. Saya pastilah kalau anda orang Taiping pasti pernah dengar ataupun memang dah tahu pasal kewujudan villa ni. Kisah yang pertama berlaku sekitar tahun 80-an. Saya akan gunakan nama samaran Fauzi dan juga Ramlah untuk memudahkan cerita. Semuanya bermula apabila Fauzi dipindahkan bertugas di Taiping, Perak. Fauzi ni adalah seorang pegawai kerajaan lah. Bila dihantar bertugas dekat sana, memang pihak kerajaan ada sediakan satu rumah sewa. Fauzi cukup seronok bila dapat rumah sewa tu. Sampai dekat Taiping, tengok rumah tu dia rasa happy. Walaupun rumah tu kalau tengok memang tak sedap lah mata memandang. Walaupun dia besar, rumah 2 tingkat kan, besar, taraf villa, tapi memang dah nampak sangat lah, dah bertahun-tahun tak ada penghuni, ditinggalkan. Sebabnya sampai dekat halaman rumah tu dah boleh nampak macam mana keadaan. Lalang dah mencapai tinggi 1 meter. Nampak sangat memang dah lama dah tak ada orang selenggara kawasan tu. Tapi walaupun macam tu, rumah tu tetap ada kelebihan. Macam yang saya cakap tadilah, rumah tu besar, 2 tingkat, dan halaman dia luas. Halaman luas dan jarak daripada jalan besar tu tak jauh, sekitar 10 meter aja. Dan lagi satu yang membuatkan Fauzi ni rasa happy adalah sewa rumah tu. Sewanya murah. Rumah ni sebenarnya ataupun Villa Sangkuriang ni sebenarnya adalah peninggalan zaman British, masa British menduduki Taiping, Perak. Rumah ni ada 2 tingkat, binaan bawah tu batu, binaan atas kayu, dan dia ada 4 buah bilik. Kalau zaman dulu ni, rumah macam tu memang dah kira besar sangat-sangat lah. Pada awalnya, masa Fauzi tinggal dekat situ dengan keluarga dia, Fauzi ni dah ada anak lah. Tak tahulah berapa orang, tapi dia ada anak lah. Ada yang besar, ada yang kecil. Tak ada apa-apa yang pelik pun berlaku. Okey aja. Tapi masuk aja minggu kedua, mulalah berlaku gangguan yang pelik dekat rumah tu. Antara gangguan yang mula-mula berlaku adalah lampu dapur. Lampu dapur dekat Villa Sangkuriang ni terletak di kawasan belakang rumah. Dekat keliling tu, dekat belakang rumah ni ada banyak semak samun, jadi memang gelap lah dekat dapur tu, dekat bahagian belakang. Lampu dapur ni biasanya tengah-tengah malam dia akan menyala sendiri. Tak tahu siapa pergi buka. Tapi Fauzi sekeluarga anggap itu mungkin cuma gangguan bekalan elektrik je lah. Maklumlah tahun 80-an kan. Lagi satu, rumah tu memang dah lama terbiar, bertahun-tahun dah terbiar. Jadi mungkin bekalan elektrik dekat rumah tu tak stabil. Macam tu je lah Cik Fauzi anggap. Dia bukan satu gangguan yang supernatural ke benda-benda yang mistik lah. Tapi benda pelik tak berakhir dekat situ. Mula pada minggu kedua tu, macam-macam benda gangguan berlaku pada Cik Fauzi sekeluarga. Dia orang dengar ada bunyi orang memasak dekat dapur, bunyi periuk belaga, bunyi macam ada orang masak, bunyi kuali apa benda semua. Dan dia orang juga dengar ada suara perempuan ketawa mengilai daripada arah atas bumbung rumah. Sampai tahap macam tu. Ada satu benda yang saya lupa nak bagi tahu awal tadi. Rumah ni, lokasi dia, Villa Sangkuriang ni terletak agak jauh daripada kawasan kejiranan. Jiran-jiran ni agak jauh jaraknya dengan rumah tu. Jadi bila dah macam tu, dia agak sunyi lah, tak ada dengar suara orang lalu lalang ke apa. Nak bersembang ke apa pun susah lah nak pergi kan. Jadi sunyi je lah rumah tu, tak kira lah malam ke siang.
Dekat dalam kawasan tu ada masjid, tapi agak jauh lah daripada rumah. Ada masjid dan ada juga gereja Kristian. Tapi walaupun masjid tu agak jauh, setiap kali ada azan, solat 5 waktu tu memang akan kedengaran lah, sampailah dekat rumah. Dengar suara orang azan. Tapi dekat rumah Villa Sangkuriang ni, setiap kali azan maghrib akan berlaku benda-benda yang pelik. Macam-macam yang diorang dengar setiap kali lepas azan maghrib. Antaranya Cik Fauzi sekeluarga pernah dengar lepas azan maghrib, dengar suara perempuan menangis daripada arah belakang rumah dekat kawasan Semak. Dan pernah juga Cik Fauzi sekeluarga dengar lepas azan maghrib bunyi anjing. Anjing yang entah daripada mana datangnya, dengar dekat sekitar kawasan rumah. Ini memang pelik. Sebab Encik Fauzi memang dah tanyalah dekat semua orang dekat kawasan tu, jiran-jiran dia yang jauh-jauh tu, tanya, kawasan ni ada anjing tak? Dia orang cakap, oh kawasan ni memang tak ada anjing. Jadi suara anjing mana yang dia orang dengar masa lepas azan maghrib tu? Masa terus berlalu. Sampai satu masa tu, anak Cik Fauzi yang paling bongsu ni, masa tu berusia 5 tahun lah, dia akan menangis setiap kali sampai tengah malam. Tak tahulah kenapa, nak cakap tak sihat, dah pergi periksa sihat. Dan benda ni berlaku agak lama, sekitar sebulan gangguan ni berlaku. Benda ni kacau anak bongsu dia yang berumur 5 tahun masa tu. Bila anak bongsu dia dah kena gangguan macam tu, Cik Fauzi ni ikhtiar lah, panggil lah seorang ustaz supaya datang ke rumah tu untuk tengok-tengok kan rumah tu apa benda yang tak kena kan. Dan memang ustaz tu akui lah, memang ada satu makhluk halus yang tinggal dekat rumah tu. Dan benda ni tinggal dekat atas bumbung rumah, dekat atas atap. Memang tak heran lah, sebab rumah tu dah lama tak berpenghuni, tak ada manusia yang tinggal dekat situ, dah bertahun-tahun. Jadi mungkin sebab itulah makhluk-makhluk ni jadikan rumah tu sebagai tempat tinggal dia. Ada lagi satu kejadian yang menakutkan berlaku dalam kisah ni. Perkara ni dialami oleh isteri Fauzi yang bernama Ramlah, nama samaran lah. Satu hari ni, masa tu pukul 3 pagi, Ramlah terjaga daripada tidur sebab dia nak pergi ke tandas lah, dekat tingkap bawah. Jadi Ramlah pun keluar daripada bilik, turun tangga, turun ke bawah. Masa tu pukul 3 pagi. Sedang dia berjalan turun tu, telinga Ramlah ni mendengar satu bunyi orang berlari di sekitar rumah, dekat bahagian luar lah. Bila dah dengar macam tu, Ramlah ni risau jugalah kan, siapa pula yang berlari dekat keliling rumah ni. Ramlah berdiri aja, berdiri diam, dia mengamati bunyi itu. Tak lama lepas tu, kedengaran bunyi suara kanak-kanak, seolah-olah sedang bercakap-cakap dan ketawa daripada arah luar rumah. Ramlah bertambah hairan, budak-budak mana pula yang main dekat halaman rumah ni pukul 3 pagi macam ni? Jadi masa tu Ramlah dia beranikan diri, dia pergilah dekat salah satu tingkap yang ada dekat tingkap bawah tu. Dia buka tingkap, dia buka sikit je lah. Ramlah ambil satu torchlight ni, dia buka sikit tingkap tu dan dia suluh. Dia tengok ada apa dekat luar, siapa yang main dekat luar. Melalui celahan tingkap tu dan bantuan lampu suluh, Ramlah nampak ada 2 orang budak. Ramlah tak bagi tahu budak ni budak lelaki ke budak perempuan. Ada 2 orang budak sedang bermain berkejar-kejar dekat halaman rumah dia. Dan Ramlah nampak budak ni ada baling satu objek, baling dan tangkap, nampak macam bola lah. Mula-mula memang tak jelas apa yang Ramlah nampak, tapi bila dia perhatikan betul-betul, dia tengok, dia fokus betul-betul, Ramlah terkejut. Sebab apa yang dia nampak, budak 2 orang ni sebenarnya bukan manusia. Sebabnya dia nampak budak 2 orang ni ada ekor. Dekat punggung di belakang tu ada ekor, dan dekat kepala ni ada tanduk. Manusia apa macam tu? Memang bukan manusia lah kalau macam tu. Dan yang lebih memeranjatkan, Ramlah tengok benda yang makhluk 2 ekor ni baling dan sambut, rupanya bukan bola, tapi sebenarnya benda tu adalah kepala bayi. Ramlah nampak memang betul kepala bayi, dan kepala bayi tu berlumuran dengan darah. Nampak ada banyak luka dekat kepala bayi tu. Dan Ramlah nampak mata, ada 2 biji mata dekat kepala bayi tu dalam keadaan yang terbelalak, terbuka luas. Tak lama lepas tu, 2 ekor benda ni, benda yang menyerupai 2 orang budak ni,
tiba-tiba berhenti bermain. Dia tak bergerak. Dia berdiri menghadap satu sama lain, dia berhenti bergerak dan dia seolah-olah bercakap-cakap antara satu sama lain. Dan tiba-tiba salah satu daripada makhluk ni toleh memandang ke arah Ramlah. Benda ni seolah-olah tahu yang Ramlah dah terperasan keberadaan diorang dekat luar. Dan tak lama lepas tu lagi satu toleh pandang ke arah Ramlah. Macam nak gugur jantung Ramlah masa tu. Ramlah bila dah nampak macam tu, dia memang nak menjerit, nak panggil suami dia lah, nak panggil Fauzi yang sedang tidur dekat tingkat atas. Tapi dia jadi terkaku. Kaki dia tak boleh nak melangkah, nak lari tak boleh, dan lidah dia jadi kelu, tak boleh nak berkata-kata, nak menjerit, nak panggil tak boleh. Tiba-tiba benda dua ekor ni yang menyerupai dua orang budak ni, entah macam mana tiba-tiba tercegat berdiri dekat depan tingkap bahagian luar, menghadap Ramlah yang sedang mengintai melalui celahan tingkap. Entah macam mana benda ni boleh bergerak begitu laju. Disebabkan benda ni berdiri terlalu hampir dengan Ramlah, Ramlah boleh nampak dengan jelas macam mana rupa dua makhluk ni. Kata Ramlah, muka makhluk dua ekor ni penuh dengan nanah dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Tapi keadaan tu berlaku tak lama lah. Sebab entah macam mana tiba-tiba suami Ramlah ni, Fauzi, turun daripada tangga daripada atas dan terus bertakbir, Allahu Akbar. Dia takbir macam tu. Boleh jadi tadi Fauzi ni dia terjaga daripada tidur, dia tengok Ramlah tak ada dekat sebelah dia dan dia tak sedap hati. Mungkin dia turun daripada tangga tu, mungkin dia nampak juga budak dua ni, dua ekor makhluk yang menyerupai budak ni berdiri dekat luar tingkap. Dan mungkin sebab itulah dia takbir kuat-kuat macam tu. Bila berkumandang aja suara takbir daripada suami Ramlah ni, daripada Fauzi ni, dua makhluk tu terus lenyap. Dah tak nampak, tak kelihatan lagi dekat bahagian luar. Keesokan harinya, Fauzi pun panggil lah sekali lagi, minta bantuan ustaz yang sama yang datang tempoh hari. Datang ke rumah dia dan bagi tahu, ceritakanlah apa yang berlaku. Ustaz tu memang tak boleh buat apalah. Ustaz tu cuma dinasihatkan kepada Fauzi sekeluarga ni untuk pindahlah, duduk rumah lain, tak payah tinggal dah dekat situ. Itulah kisah yang pertama. Saya tak pasti sama ada Fauzi sekeluarga ni ikut saranan ustaz tu pindah tempat lain ataupun dia orang stay dekat situ. Untuk kisah yang kedua, saya akan gunakan nama samaran Faiz untuk memudahkan cerita. Sebenarnya saya tak pastilah Faiz ni dia ada kena-mengena ke ataupun tak ada kena-mengena dengan Fauzi sekeluarga. Tapi saya rasa memang dia ada kena-mengena lah. Untuk nak memudahkan cerita, kita assume, kita anggap Faiz ni memang ada kena-mengena lah dengan Ramlah. Sebab Faiz kata dia pengalaman ni dilalui masa dia pergi ke rumah mak saudara dia ataupun makcik dia. Kita anggap makcik dia adalah Ramlah tu lah. Kisah ni berlaku sekitar tahun 90-an. Masa tu Faiz ni masih lagi kanak-kanak lah. Saya tak pastilah umur dia berapa masa perkara ni berlaku. Mungkin sekitar 9-10 tahun macam tu. Kata Faiz, dia ada seorang makcik ni yang tinggal di Taiping, Perak. Rumah makcik dia besar. Dia macam villa lah. Sebenarnya villa ni adalah villa Sangkuriang tu lah. Setiap kali cuti sekolah, hujung tahun, cuti yang panjang, memang keluarga Faiz akan pergi singgah bermalam di rumah makcik Faiz ni dekat villa Sangkuriang tu. Senang cerita, rumah tu sebenarnya adalah tempat family dia orang berkumpul, family besar berkumpul, sebab rumah tu besar dan lamannya luas. Kata Faiz, makcik dia ni ada seorang anak lelaki yang umur sebaya dengan dia. Jadi sepupu Faiz lah. Sepupu Faiz ni dia ada sixth sense. Dia kadang-kadang dia boleh nampak benda-benda yang orang lain tak boleh nampak. Tak tahulah kenapa. Boleh jadi sebab rumah tu ada banyak sangat gangguan ke, tak tahu. Setiap kali Faiz keluarga bermalam dekat rumah tu, cuti sekolah hujung tahun kan, bertandang kat rumah tu, bermalam dekat rumah tu, masa itulah Faiz akan mendengar kisah daripada sepupu dia ni, macam-macam cerita, dan kisahnya memang banyak serupa dengan kisah yang pertama yang saya ceritakan tadi. Setiap kali azan maghrib dengar bunyi orang menangis, perempuan menangis dekat belakang rumah, dengar bunyi mengilai daripada atas atap, atas bumbung,
Dengar bunyi anjing lah, anjing menyalak dekat kawasan sekeliling rumah lepas waktu maghrib. Dan ada juga dia cerita pasal adik dia, adik dia menangis tengah-tengah malam, tak tahu kenapa. Benda-benda macam tu lah. Dan kata sepupu Faiz lagi, dia ada kawan yang orang lain tak nampak. Faiz percaya benda ni, sebab memang makcik dia cakap macam tu. Makcik dia ni kadang-kadang nampak sepupu Faiz ni bercakap seorang-seorang dekat halaman rumah. Sedangkan dia tak nampak siapa-siapa pun. Dia nampak Faiz tu cakap seorang diri. Dekat halaman rumah tu ada satu buai. Dekat buai itulah Faiz ni bercakap seorang-seorang. Sepupu Faiz ni bercakap seorang-seorang. Jadi mak kepada sepupu Faiz ni, makcik Faiz ni pergilah dekat luar, pergi tegur anak dia, cakap dengan siapa tu. Lepas tu sepupu Faiz ni tunjuklah ni kawan adik ni. Lepas tu makcik Faiz terus tarik tangan dia masuk dalam rumah. Banyak lagi lah yang sepupu Faiz ni cerita. Katanya memang dia dah berkawan rapat dengan benda ni, benda yang orang lain tak nampak ni. Katanya dia dah makan minum sekali dan dia pernah bermain sekali dengan benda ni. Jadi Faiz pernah juga suruh sepupu dia ni lukis macam mana rupa benda tu. Dan sepupu dia lukislah macam mana rupa benda ni. Kata Faiz, apa yang dia nampak sepupu dia ni lukis, dia menyerupai Casper. Kartun Casper yang orang putih tu. Macam tu lah rupa kawan dia. Maknanya tak adalah menakutkan. Dia cuma macam look sinar macam tu je. Pernah satu hari ni, keluarga besar Faiz berkumpul dekat rumah tu. Ada lebih kurang 3-4 family yang bermalam dekat rumah tu. Jadi cukup seronok lah. Ada orang yang budak-budak ni. Faiz boleh jumpa sepupu-sepupu dia yang lain. Sekali dengan anak makcik dia ni lah. Hari tu bila dah petang, hujan turun dengan sangat lebat. Jadi Faiz dan juga sepupu-sepupu dia ni tak boleh nak keluar bermain dekat luar. Main dalam rumah aja, main kejar-kejar, main menyorok-nyorok. Macam tu je. Sedang dia orang main kejar-kejar tu, tiba-tiba datang satu kelawar, seekor kelawar. Dan dia orang ni main nak pukul kelawar tu pula. Tiba-tiba sepupu Faiz ni dia terpukul kelawar tu kuat sampai kelawar tu mati. Bila dah jadi macam tu, semua ni ketakutan lah. Faiz, sepupu dia, sepupu-sepupu yang lain ni semuanya dah risau. Kau dah pukul sampai mati kelawar tu. Kalau kelawar ni jadi hantu aku tak tahu. Macam tu lah dia orang ni, dialog dia orang yang masih lagi kanak-kanak masa tu. Sepupu Faiz ni pun ada rasa bersalah juga. Sebab dia dah terpukul kuat kelawar tu sampai kelawar tu mati. Dipendekkan cerita, tibalah waktu malam. Jadi sebenarnya Faiz dan juga sepupu-sepupu dia semua tidur dekat luar je, dekat ruang tamu. Tak tidur dalam bilik. Jadi seronok lah. Malam tu dia orang semua ni, budak-budak ni semua, sepupu-sepupu Faiz ni semuanya dalam keadaan yang hati tak senang lah sebab insiden petang tadi. Jadi dia orang ni semua tidur berhimpit-himpit. Yang tidur paling hujung adalah sepupu Faiz. Jadi sedang sepupu Faiz ni tidur, dia terdengar bunyi dengusan dekat tepi telinga dia. Mula-mula dia tak nak celik, tapi bila dah lama sangat benda ni ganggu, dia celik mata. Bila dia celik mata, dia nampak ada sepasang mata yang berwarna merah berair, memandang tajam ke arah dia seolah-olah marah. Jadi sepupu Faiz ni bangun, bingkas bangun, dia cepat-cepat tekan switch lampu. Terang benderang jadi ruang tamu tu. Bila dah terang macam tu, semua terbangunlah, sepupu-sepupu dia ni semua bangun. Termasuklah Faiz. Jadi bila dah semua orang dah terjaga ni, tengok si sepupu Faiz ni sedang dalam keadaan mencari-cari sesuatu, dia orang tanyalah, kenapa dengan kau ni? Lepas tu sepupu Faiz ni ceritakan apa yang berlaku tadi. Tiba-tiba dalam keadaan yang huru-hara tu, salah seorang sepupu Faiz ni ada mengadu pedih dekat bahagian belakang badan. Jadi Faiz, sepupu dia dan yang lain-lain ni tengoklah dekat belakang badan yang mengadu pedih ni. Tengok-tengok ada kesan cakaran panjang dekat belakang badan salah seorang sepupu Faiz ni. Dia orang terasa pelik dengan apa yang dah jadi. Jadi dia tanyalah, Faiz tanya sepupu dia yang kena cakar ni, kau main kat mana tadi? Kenapa tu belakang badan tu? Sepupu Faiz yang kena cakar ni tak tahu nak cakap apa. Itulah antara benda-benda pelik, benda-benda mistik yang berlaku masa Faiz bermalam dekat rumah makcik dia, dekat Villa Sang Kuriang ni. Ada lagi benda-benda pelik yang lain. Antaranya, ada satu malam ni
Masa tu Faiz dia bermalam dekat rumah sepupu dia lah, rumah makcik dia ni. Malam tu sepupu dia ada bermimpi. Dalam mimpi tu sepupu dia ni kata dia orang sedang bermain dekat halaman rumah. Macam biasalah, dekat kawasan halaman rumah tu, dekat bahagian belakang ada satu pokok besar, pokok ketapang. Pokok ketapang ni dia punya dahan tu sampai ke atas bumbung rumah. Dan ini adalah benda yang betul. Dekat realiti pun, dunia realiti pun memang pokok ketapang tu ada. Memang pokok ketapang tu lah yang ada dalam mimpi sepupu dia. Dan pokok ketapang ni juga adalah salah satu sebab kenapa rumah tu ada penghuni lain. Macam tu lah kata ustaz dalam kisah yang pertama tadi. Jadi pokok ketapang ni bukan pokok biasa lah. Dia menjadi seolah-olah menjadi jalan kepada makhluk-makhluk halus ni untuk bermain dekat rumah tu. Kita sambung kisah mimpi sepupu Faiz. Jadi dia orang ni bermain dekat halaman rumah berhampiran dengan pokok ketapang tu. Sedang dia orang ni seronok bermain, tiba-tiba sepupu Faiz ni nampak dalam mimpi dia tu, dia nampak ada satu lembaga hitam yang cukup besar, cukup tinggi. Kata sepupu Faiz, tinggi dia tu, kepala dia tu melebihi pokok ketapang tu. Lembaga ni berjalan perlahan-lahan melalui dekat belakang pokok ketapang tu. Tapi ada bahagian badan dia yang terlanggar salah satu dahan pokok ketapang tu sampai dahan tu patah. Macam tu lah kata sepupu Faiz dalam mimpi dia berlaku benda ni. Jadi keesokan paginya, bila sepupu Faiz ni tersedar daripada tidur, tersedar daripada mimpi tu, dia cepat-cepat bangun, keluar daripada rumah dan pergi tengok pokok ketapang tu. Dan didapati memang betul dahan yang sama yang patah, sebiji macam dalam mimpi dia. Orang lain dah pelik dah ni, kenapa ni kamu pergi tengok pokok ketapang tu? Lepas tu dia ceritalah pasal mimpi dia. Dia mimpi ada lembaga hitam yang besar melintas dekat belakang pokok tu dan terlanggar salah satu dahan pokok tu. Dan memang betul dahan tu patah. Memang terkejutlah semua orang. Tapi tak habis dekat situ. Malam yang seterusnya, sepupu Faiz tidur macam biasa. Tak lama lepas tu dia terjaga semula. Sebab dia rasa macam ada orang yang datang menghampiri dia. Bila dia celik mata dalam keadaan mamai tu, sepupu Faiz ni tengok ada dua orang datang menghampiri dia. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Kata sepupu Faiz, yang dua orang ni, seorang lelaki seorang perempuan ni berpakaian macam orang dulu-dulu. Yang lelaki tu berpakaian seperti pembesar-pembesar zaman dulu. Berpakaian kemas lah, baju Melayu, kelengkapan sampin apa semua dengan tengkolok. Lepas tu yang perempuan ni pun sama. Dia berpakaian perempuan Melayu tradisional. Kemudian yang lelaki tu mula bersuara. Dia berkata-kata, bercakap tu menggunakan bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu klasik yang dah tak digunakan lagi pada zaman-zaman moden ni lah. Dia cakap dia mohon maaf sebab ada salah seorang daripada orang dia, hulu balang dia dah lalu dekat belakang rumah dan dah tersalah langgar dahan pokok ketapang tu sampai patah. Dia mohon maaf bagi pihak orang dia lah yang langgar pokok tu. Dia cakap macam tu je. Lepas tu dia terus gaib depan mata sepupu Faiz. Bila dua lembaga ni dah hilang daripada pandangan, barulah sepupu Faiz ni betul-betul tersedar. Bila mata dia dah terang, dia tengok memang tak ada siapa-siapa dah dalam bilik itu. Tapi ada satu bau yang sangat wangi masih lagi ada dalam bilik itu. Tak tahulah bau wangi macam mana, memang harum semerbak dalam bilik itu. Macam itulah cerita sepupu Faiz. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.